Kak El, dulu Kak El kata dulu Kak El pun kata bisnes ni bukan untuk Kak El. Ni bisnes untuk orang kaya, orang pandai je kan. Sebab semua orang Kak El kata semua mahal, siapa nak beli. Tapi bila Kak El ubah satu mindset yang Kak El cerita tu, tiba-tiba naik RCCA. Apa mindset tu? Yes, apa mindset tu? Dia dulu kan, dulu dia jual, dia asyik kata orang tak boleh beli dah, mahal. Betul. Okey, apa mindset dia Kak El? La ilaha illallah. Okey, so dulu memang macam tu. Dulu saya, bila saya sharing, memang saya rasa, kepala saya rasa macam mahal siapa nak beli. Saya sharing supaya saya boleh tunjuk kat apa yang aku buat sesuatu. Itu je saya Sama punya. saya berfikir dia juga mahal-mahal, tapi ada orang boleh beli. Boleh, orang kampung tak banyak. Saya lagi best. Saya selalu, sebab saya tak ada duit, jadi saya rasa semua orang tak ada duit. Ya, betul. Mungkin macam akak ada duit, jadi akak rasa ada duit. Kita punya fikiran based on kita punya experience kan. Jadi saya memang rasa semua orang tak ada duit macam saya. So saya nak close token pun dulu macam mengemis. Macam Allah tolonglah beli. Walaupun suami saya pergi jumpa datuk-datuk pun tak boleh close. Sebab mindset kita orang. Ya, walaupun pergi jumpa datuk, diorang tak boleh beli. Kalau saya kata, okay, you naik office saya. Naik office, dia kata, okay, you buat quotation. Maksudnya diorang nak pakai quotation kerjaan. Betul. Datuk ramai macam tu. Allah, iya. Tapi elok je sekarang ramai je datuk datang. Sebab mindset kita. Mindset. Apa yang kita fikir attract orang yang macam tu kat kita. Orang lain elok je dapat. Kan? So bila saya ubah, saya kata kita faham produk ni untuk apa. Produk ni pun bagus, tolong orang. Kita bukan bawa seluar, kau belilah seluar, tak. Kita bawa harapan. Kita nak tolong orang. Bila orang tu pakai, orang tu akan hidup dia berubah. Paling-paling pun boleh tidur. Kan? Kalau tak boleh tidur kan susah. Kalau orang tak boleh tidur kan dia, kalau tak dia macam tak betul. Kan? Lagi penyakit banyak mana. Betul. So basic orang boleh tidur pun, kita boleh bantu. So ini bukan produk biasa-biasa. Ini ada sesuatu yang harapan. Maksudnya kita bawa sesuatu yang baik untuk orang. So bila kita rasa macam tu, memang orang pun suka, senang je nak beli. Tiba-tiba rangkaian terbentuk Allah, saya pun tak tahu. Tiba-tiba jadi. Apa yang berlaku ni? 2 tahun RCCA. 2 tahun sahaja. 4 bulan tak. Tak adalah, ada lagi orang lagi cepat. Mula-mula 6 bulan nak naik ambassador. Tapi 2 tahun naik Yang RCCA. dia lama pun kan. Sebab setahun setengah lah menjadi. Yes. Hebat kan?